Ya, adik-adik mau makan apa? Tak nak makan. Nak ABCD aja. Uncle Atam belanja. Apa? Bolehlah, Uncle. Sekala-sekala. Haiya, ini macam pun boleh kah? Boleh. Yalah, bolehlah. Yeay! Terima kasih, Uncle. Uncle Mutu, ABCD enough. Okey. Kelihatan nak belanja ABCD. Warna aja. Dapat ABCD. Ada kira betul kah? Betul lah, Uncle. Semua seorang satu. Tapi saya dua. Okey. Boleh habis ke nanti, Sen? Aku boleh tolong habiskan. Kelah lah, San. Hai, Sen. Dari tadi tengok telefon. Ada yang menarik ke? Aku tengah tengok kasut batik viral ni. Aku rasa nak beli. Cantik. Nak tengok? Wah. Aku pun nak belilah. Berapa harga? Tak tahu pula. Tak ada tulis dekat sini. Nanti aku cari. Nanti bagi tahu. Mau cari apa? Nak cari harga kasut ni, Ini kasut batik sudah lama punya fashion. Biar betul, Uncle. Kasut ni fashion terkini baru keluar. Susah nak dapat. Tengah viral gila. Habis terjual. Betul lah. Tak percaya? Tanya Mutu. ABCD siap. Terima kasih, Uncle. Sama-sama. Mau tanya apa? Uncle, pernah tengok kasut ni? Ini kasut. Uncle sudah dulu pakai. Uncle ada 3 pasang. Lain-lain warna. Tak pernah pun tengok Uncle pakai. Itu kasut sudah lama lah. Mana boleh pakai lagi? Uncle pun ada banyak. Tapi Tok Dalang ada lagi banyak. Uish, seronoknya dapat tukar-tukar kasut. Mesti Uncle semua bergaya kan? Betul. Sudah Cai. Minum dulu. Dulu kampung kita ada kilang buat ini kasut batik. Iya, kita orang tak tahu pun. Itu jam lu orang mana ada lagi? Mana kilang tu sekarang? Sudah lama terbakar. Orang kampung ramai kerja sana. Semua hilang kerja. Termasuk Uncle Atong, Tok Dalang dan Uncle sendiri. Hati banyak sedih. Tiap-tiap bulan beli kasut baru. Harga murah untuk pekerja. Patutlah banyak kasut. Dapat harga murah. Itu masa banyak seronok kerja. Ya loh, Uncle kaplak kilang. Kilang? Mandor lah, mandor. Apa pula tu? Itu macam ketua kilang lah. Itu pun tak tahu. Atong, lu ada ingat? Itu satu orang pandai lukis batik. Ada ingat. Dia punya lukisan semua cantik. Siapa orang tu? Tuan San, kau tahu ke? Mak Upin Ipin lah. Masih kuharapkan kasih sayang untuk terus bersama. Andai takdir kan memisahkan kita, diriku tak lagi berada
Opah. Opa, betul ke mak dulu kerja kilang kasut? Dari mana tahu? Uncle Latong dengan Uncle Mutu yang cerita. Betul-betul. Betul lah tu. Dari duduk saja di rumah, tak buat apa-apa, mak kau pun pergilah bekerja di kilang tu. Tapi dia kerja kat situ sekejap je. Elok je dia berhenti kerja, kilang tu pun terbakar. Nasib baik tak ada yang terkorban. Uish, kasihan tak okey dia. Mesti rugi banyak. Memang pun. Sebab tu kilang tu tak dibina semula. Banyak belanja. Macam tu. Opa, Uncle Latong, Uncle Mutu dan Atuk semua ada banyak kasut batik tu. Takkan mak tak ada satu pun. Apa? Ada. Tapi... Boleh ke kita orang nak tengok? Boleh. Tapi kena carilah. Opah tak ingat letaknya di mana. Besok kita cari sama-sama ya, Opah. Yelah. Tak ada pun. Entah-entah Opah simpan kat tempat lain. Kat mana lagi? Ini je lah bilik stor tempat simpan barang-barang peninggalan abah dan emak kau. Ish, sipanya. Ada jumpa ke? Ada? Tak ada. Maknanya tak ada lah tu. Kecewa betul. Jomlah kita pergi main. Sangat cantik. Saya suka. Aku boleh coba? Nak cuba juga? Tak boleh. Ini kasut baru. Aku sendiri pun belum pakai lagi. Mak ya katakan. Kawan-kawan! Aku dah dapatkan. Kau dah dapat dulu. Pagi tadi. Kau punya kasut tak cantik. Ehsan punya. Laki cantik. Tunjuk kasut kau, Ehsan. Tengok Pandai kau buat menari. Tiara seronok dapat kasut batik ni, Atuk pun ada kasut batik macam ni. Tahu. Atuk ada banyak kan? Kan? Mana tahu? Uncle Latong dengan Uncle Mutu bagi tahu. Diorang dah cerita semua pasal kilang kasut tu. Oh. Mana kau orang dapat kasut batik ni? Beli dalam talian. Kasut ni sedang banyak di pasaran. Oh, ya ke? Kasut ni sebenarnya dah lama ada. Cuma sekarang baru keluar semula dengan corak lukisan baru. Yang Atuk punya corak lukisan klasik. Ya ke? Boleh tengok? Boleh? Besok kita datang Gerai Mutu. Atuk! Sini! Atuk buat apa? Kemas stor ke? Atuk tengah cari kasut batik tu lah. Jadi, dah jumpa ke belum? Dah. Tu dia.
Mana lu punya kasut? Mana? Okey. Lai. Cepat. Coming. Mari kita buka sama-sama. 1, 2, buka! Ayo. Ayah, kenapa semua sama? Kenapa semua sama? Yelah, sama. Kenapa sama tu? Ish, budak-budak ni sibuk betul. Ini lukisan batik juga ke? Batik bermotifkan bunga-bungaan dan dedaun. Ada sikit warna-warna itu jalur bendera kita. Macam ini. Ya, dulu corak tak banyak. Semua sama saja. Sebab itu, orang yang lukis 1-2 orang saja. Betul. Ini macam punya corak. Tak ada lagi di pasaran. Apa? Kasut Ehsan dengan Mael lagi hebat. Banyak pilihan. Banyak corak. Tengok tu. Cantik. Ini moden punya corak. Ya. Uncle, tempat kilang dulu tu kat mana? Sinilah. Sini? Iya, sebab tu kita orang selalu datang sini. Duduk minum sambil berborak-borak macam dulu-dulu. Uncle Aton jadi ketua kilang. Atok dengan Uncle Mutu pula kerja apa? Atuk buat kasut dan jaga jumlah pengeluarannya sehari. Uncle pula? Cuba tekan. Cepat. Tukang sibuk. Ayo, ini mau kena. Siapa boleh tekan? Jangan main-main, Ipin tahu. Uncle tukang masak. Wah, betul. Uncle masak untuk kilang punya kantin. Butuh masak sangat sedap. Kita kilang semua suka makan. Termasuklah Mak Upin Ipin. Mak kita orang? Ya, mak korang pun suka makan kat warung mutu. Patutlah kita orang pun selalu ke sini. Turun-temurun rupanya. Lu punya mak pandai lukis batik. Ini corak pada kasut semua dia buat. Ya, dia banyak cinta alam. Bunga-bunga dan daun-daun juga. Tapi yang paling ketara, mak korang seorang patriotik. Dia mesti lukis jalur-jalur warna bendera negara. Tengok kasut-kasut ni. Yolah, ada jalur bendera kita. Betul tu. Itu sebab bila kita tengok saja ini kasut dengan coraknya, kita tahu ini Mak Upin Ipin buat. Bangganya. Betul. Tapi sayang, kita orang tak ada pun kasut peninggalan mak. Kenapa tak ada? Adalah. Ya loh, ada. Dia ada kasih sama Tok Dalang. Saya ada ingat lagi. Ya ke? Aku pun dah lupa. Yalah. Tapi tak apa. Upin Ipin, nanti ku atuk balik. Kita cari kat store. Baik, Atuk. Nah, Atong dengan Mutu cakap tadi, baru Atuk ingat yang mak korang ada bagi Atuk satu kotak kasut. Dia suruh Atuk simpan dulu sampai dia minta nanti. Lama-lama mak kau lupa, Atuk pun lupa. Sampailah dia meninggal.
Atuk, ini agaknya ada kad dalam kotak ni. Bagi sini kad tu. Untuk ibu tersayang daripada Latifah Omar. Wah, inilah kasut yang dicari-cari.